أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat petang kepada saya sahabat rakan kita, kepada penonton yang dihormati. Bersamalah kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keadaan kita boleh duduk dalam amalan kebaikan, yakni kita boleh duduk dalam amalan puasa. Hari ini jatuhnya ialah hari yang ketiga daripada bulan Ramadan. Yakni sekarang kita duduk daripada 3 hari daripada bulan Ramadan lah. Bersama dengan 3 Ramadan 1447. Bersama dengan 421 Kumpar sekarang. Maka alhamdulillah, sama-sama lah petang-petang ni dalam keadaan sudah daripada kita buat bahagia semaya asal gapo siap sudah daripada kita semaya asal gapo siap tu baik dah kita mengadakan muzakarah dan kita mengadakan daripada bentuk tazkirah dalam keadaan waktu petang. Maka kepada fak kita dah yang mana masuk mari dah pada petang ni, harapan kepada fak kita dan tolong komen sebentar. Masuk mari dah tolong komen sikit kata suara jelas ke tak jelas. Suara nyata ke tak nyata.
Nah, gambar bagaimana ratik gambar tu jelas ke tak jelas. Dan gambar tu nyata ke tak nyata, harap kepada fak kita tu tolong. Nah, tolong komen tu sebentar deh. Oleh kerana petang ni terlive luar rumah. Nah, petang ni kita live luar rumah tengok bernyakat. Nah, bernyakat luar rumah. Nak ada gitu dah. Nah, duduk dalam rumah seumur pun yang mai berasa penat juga. Nah, habis tu fak kita ni luar-luar tentu baik tengok keluar-luar sikit dah. Tu baik tengok udara keluar hati. Nah, aku nak kelepok orang ke dalam rumah tu kadang-kadang bawa kepada menak. Nah, bawa kepada jadi menak, bawa kepada jadi lemah gapo. Nah, habis tu baik tengok udara keluar-luar berjaga dan rap. Orang panggil gapo rap oksigen. Nah, tengok udara keluar ni rap oksigen luar sikit ya. Alhamdulillah keadaan petang ni balah mana hati. Nah, poso hari yang 3. Nah, rasa balah mana hati. Nah, amu harap kata rasa sehat lah ni. Rasa kau lebih sehat. Nah, kau terlebih gagah, terlebih kuat. Nah, besar sekalinya semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam keadaan ketenangan. Nah, kau poso, kau sedak, kau poso, kau sedak. Tak wis sedak ke no poso ni oleh kerana kita tak ada nak halau Dia cuba kita tak poso, mana nak pagi kena fikir dah nak makan gapo. Deh, siang hari kita kena fikir dah nak makan gapo. Nah, petang duk fikir dah nak makan gapo. Nah, tapi apabila kita puasa ni, senang tak kena nak fikir. Tak kena nak fikir pagi nak makan nasi goreng ke, nak makan nasi kabu ke, tak kena fikir dah. Nah, yang keluar kita tak kena nak fikir kata, gapo ni, tengah hari setagi lagi makan gapo. Lagi makan mie ke, lagi makan somtam ke, lagi makan yam ke, tak kena fikir. Nah, yang mesti wela. Nah, yang 3 kita tak nak fikir petang nak makan gapo. Nah, petang ni kita lagi makan gapo tak kena fikir. Fikir malam ni ya. Nak buka puasa dengan gapo gitu gini ya lah. Alhamdulillah. Nah, semoga-moga daripada kita dalam amal puasa kita ni. Nah, banyak di atas kita saat itu. Nah, kita sibuk. Nah, ajar kita sibuk dalam amal kebaikan. Nah, sibuk dengan zikir, sibuk dengan istighfar. Nah, sibuk dengan bagai-bagai lah. Kalau dalam benda tu ya ada kebaikan. Nah, di dalam istighfar tu ya ada gapo, ada kebaikan. Nah, napa nah? Selama baan Al-Quran lang asri dah mah boleh. Comel. Nah, baca Quran lepas asar apa comel juga. Tapi bahagia bomo lah. Tu bahagia bomo ni ya suruh kurang sikit. Nah, lepas asar ya suruh kita kurang daripada baca. Nah, baca. Habis tu waktu asar ni moleknya tasbih pada dah. Nah, nak moleknya lepas asar ni tasbih apa dah. Nah, kalau kita mengaji bahagia bomo boleh tak comel juga. Nah, cuba boleh mata kita cuang petang tu ya tak sewi kita tengok dah. Nah, tak sewi kita tengok daripada benda haluh-haluh. Nah, nak bawa kepada kita caim palangan syaitan tu banyak. Habis tu waktu petang nak moleknya kita tasbih. Nah, kita sabbihu bukratan wa asila. Dalam Quran dia goyak ke sabbihu bukratan wa asila. Hendak ucap tasbih oleh kamu dalam keadaan kamu duduk pada waktu pagi dan kamu duduk pada waktu petang. Nah, sebut subhanallah tak apa dah. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak apa dah waktu tu. Nah, maka di dalam keadaan kita duduk di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni cai kau sang video hai พี่น้องได้มาหรือพ่อแม่ของเรา Nah, จ่ายข้าวสารวิดีโอให้พี่น้องได้ไหมหรือพ่อแม่ของเรา Nah, tengoklah kalau พี่น้อง tu boleh พ่อแม่ ni tak boleh nah. พ่อแม่ tu tak boleh sebab พ่อแม่ ni kerja kita. พ่อแม่ tu kalau พ่อแม่ susah sekarang ya tak kena video wajib tak kita anak kena bercara semata. Nah, พี่น้อง boleh nah, พี่น้อง boleh kalau adik beradik, adik kakak kita susah kita boleh video tapi ibu bapa tak boleh nah. Ibu bapa tak boleh nah. Selam khabar tahap lahด้วยวิธียิงธนูเดือนปศบาปเสียปศไม่กล้าเด้อ Nah, tak ada apa. Nah, cara
Cara-cara rezeki ni banyak kan. Nah, cara-cara rezeki ni banyak. Setengah orang cara rezeki di atas jalan terbuka. Nah, setengah orang tu apa ramai cara rezeki dia di atas tua. Ni boleh juga. Nah, ya pergi bedai ikan. Boleh ada berdosa apa ni. Dah ada apa nah. Menu ni singa ikan. Menu ni singa ikan lolong kat pat kong wan tama lek butil lase. Ya butil lase ni patut ronai nah. Makan butil lase ni ke ronai bagi orang apa sepanah dalam tu boleh makan nah. Apa nak nengkau kereke nah. Namo. Nah. Baik nah, terima kasih dah.ถ้าเราไม่สามารถไปร่วมละหมาดที่มัสยิดเราสามารถเป็นมะมุมละหมาดตามไลฟ์สดได้ไหมตอนเลย boleh lah tu. Boleh lah tu. Tu tapi pahala tak boleh. Pahala seperti temai sore tu. Kira tahu kita turut imam Mekah kita pun pahala boleh maya pemekah dah. Turut tu boleh. Turut tu boleh tapi pahala tak boleh. วิวข้างหลังสวยจังเลยวิวข้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวอะไรข้างบ้านนะบาบุกินข้าวเช้าก่อนเที่ยงคืนได้ไหมโยมาเก็บก็เบลาแล้วปะจอมาแค่อัฟดอลtasaharu afdal kita makan sahur tu makan dalam keadaan akhir dekat-dekat kita kata nak masuk waktu subuh tu ada ikraman yisib nati tu molek makan sahur. Orang panggil takhir sahur. Kita mentakhirkan akan sahur tu molek. Takhirkan makan sahur tu comel nah. Manilaceได้ไหม Manilaceได้ไหม Manilanya ke? Kita tanya manilanya boleh ke tak? Ya boleh. Tak ada apa. Kin kau kan boleh nah. Baik. Ban babo you nai na you ban nah. Dok na ban bok are bok kin kau gapo yo ni Aiman ni penarai ni. Aiman penarai. Penarai tu. Wang nak ใช่ไหม ว่างเหรอถ้าว่างก็บอกมาเดี๋ยวจะทำให้ว่างเหรออย่าเยอะนะอย่าเยอะนะไอ้มานะไอ้มาอย่าเยอะนะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนนะเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนนะอยู่นิ่งๆฟังดีๆอย่าเล่นอะไรนะอย่าเล่นนะไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงอย่ามาเล่นถ้าไม่อยากดูออกไปไกลๆนะถ้าไม่อยากดูออกไปไกลๆอย่ามาเสือกเดี๋ยวเหอะอย่ามาเสือกนะจำเอาไว้baik kita pertanding kita daripada kita nak muzakarah sikit kita nak tazkirah sikit daripada gapo jadi muzakarah kita bersangkut dengan amal murah rezeki amal murah rezeki wingan camawai amo ni malah nak main kata huduh kok kan takut aku jadi biasa mana me yak wa konอื่นcamawai amo yaอยู่ดีๆถ้าไม่อยากดูถ้าไม่ถูกใจก็อย่ามาเข้ามาดูไปดูคนอื่นกี่แต่งโอเคหลายกี่แต่งโอเคหลายอย่ามาดูAmo ni pak malah ni. Ke kata huduh ke. Ke kata huduh ke dia menjadi kok mana gapo tu serabut tu. Kita pun nak sobat nak panah nak gau je poso-poso ni ya letih. Poso-poso ni ya letih ya tak arak ya gapo. Itu ya malen. Ya keep pen len. Orang nak kecek benar ada faedah. Kita nak kecek benar nak persiap dalam keadaan kita poso ni hidup main-main pula gimana kok layak belana ni senam yangเยอะboleh kita nak pergi main senam เด็กเล่นมันเยอะอย่ามาเล่นสนามผู้ใหญ่เล่นมันตรงนี้มันคือสนามผู้ใหญ่มันจะเล่นมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะปรนะ
demo dunata ด้วยดูคนด้วยอยากเล่นนะดูคนด้วยนะมันไม่ใช่เพื่อนเล่น apa nak nyanyo amo nyanyo demo apa nak nyanyo kok demo tu lah tak ada main ketang dia kelek kodok muntah lebih darah tu serabut nah ha baik dah tengok debah tu tengok debah lah nyanyo demo dia ni pada mau debah lah dia mau takut dia mau gapo nah เตือน 2-3 ครั้งไม่ฟังโอ้ยอย่าโมแหละตาโมแหละแล้วอย่าดีเนี่ยbaik baik muzakarah dulu ya dah kita nak pergi kepada muzakarah kita nak pergi kepada tazkirah dulu dah Abna wajib di Ramadan bebna. Mani biasa gitu. Nah, mani wajib bulan Ramadan, mani cuma kita saat itu mekuati. Kalau dah supaya bulan lain itu sunat kita serah air naik ke hidung. Nah, kalau bulan lain serah air naik ke hidung kita gini. Nah, tapi bulan Ramadan kita tosah siapa tengok tu lah. Nekrani tangkanแต่บวชได้ครึ่งวันไม่ไหวจริงๆแบบนี้ถ้าเปิดในกรณีตั้งครรภ์แต่บวชได้ครึ่งวันไม่ไหวจริงๆแบบนี้ถ้าเปิดบวชต้องชดยังไงคะแค่บวชหรือต้องชดนะอะไรไปไงนะในกรณีที่ตั้งครรภ์นะปวดสาแต่บวชได้ครึ่งวันไม่ไหวจริงๆแบบนี้ถ้าเปิดบวชก็เลยต้องชดยังไงคะแค่บวชชดหรือต้องยังไงอย่าว่าkatanyaแค่บวชชดนะtak kena bayar fidyah apa dahแค่บวชชดนะposo qada dah tak kena bayar fidyah gapo dah tak kena bayar fidyah gapo dah tu dah nah tak kena bayar gapo nah ngecek kok orang tua nah ngecek kok orang tua nah lama apa mas baba sebadi mai ya alhamdulillah sebadi nah baik nah salah ustaz nah bahasa Thailand ustaz yo nah cakap gitulah nah ada cakap bahasa Thailand nah ada cakap bahasa Melayu nah ini kita kena beri kepahaman keluasan oleh kerana amor ni saya duduk di negeri Thailand nah apabila komen Thailand komen bahasa Thailand nah apa nah orang Thailand tapi bangsa Melayu nah bangsa tapi dia mesti kena bercakapan siam kena reti lah segi itu nah kena cakap Melayu petani apa jadilah alu ke seko nah halo nah serabut kok orang pesen ni nah malah nak ngepek nyanyi demo yo nah kalau ngepek punya nyanyi demo nah ngepek dia nyanyi demo jadi demo pun kena reti kena wiluah hati hidup kalau nah baru orang kita ni orang Melayu kita ni orang Islam ni bukan bangsa Melayu saja nah apa nah orang Islam ya bukan bangsa Melayu pak kalau orang Islam kok cenok orang Islam kok patlung dia tanya tanya bahasa sie dia mau nak reti mana nak tanya dia mau nak ke wipana kecek sie dia mau nak kecek Melayu apa kita ni tapi tu capok ke dia mau bet tu nah apa Seliman kepak hang dia mai boleh nah kita kena buka wiluah nah kena kita jadi kena spek kena kocok Melayu kena bangsa Melayu iyalah tu pada orang lain bangsa lain nah orang hodok kok rayong orang hodok kok renong dia nak dok beno fak dia kecek sia po dia mau kecek nayu po dia mau pelak ugamo ya kena gibaka ugamo ya tak tu bangsa nampak tak? Ugamo dia tak nak tuak bangsa. Dia turutkan akan kehidupan kita. Allah Ta'ala capak kita jadi orang rayong. Tak asal kita nak kecak Melayu. Demo nak tahu juga cara demo. Demo nak reti juga. Nampak tak? Kita jadi kap, jadi spek. Kena kecak Melayu. Jadi babak karing. Orang cakuah. Orang patani kena kecak Melayu. Nah kena jadi tak reti. Bila nak ceridik hati. Nah. Nampak tak? Jadi pak tulo tak ada kata pak kita nak dakwah orang baik mana nak pergi dakwah dia mau masuk Islam baik mana memikir ke dak
kita nak dakwah orang masuk Islam baik no. Kalau kita nak fikir sekadar ni kecap Melayu ya. Kalau orang lain nak masuk Islam atik. Nampak tak? Orang lain nak masuk Islam atik semasa sudah tani bom. Nah. Apa tak? Nak tanya demo Ya ada dua nah. Ni kecap lu bahasa kita. Ya ada dua, orang panggil ada ummatul ijab. Ada ummatul ijabah. Nah, ada ummatul nah. Kayak itu kita ni tak apalah, kita ni panggil ummatul ijabah. Orang kafir. Orang sia. Tahu di mana Tuhan nak capak dia. Dengan mana kita kecap bahasa sia sikit sebab dia dengar wasana masuk Islam dia. Tak tahu di mana. Kalau kita kecap bahasa dia, kita misal semut nama kecap saja dah. Dia tersin on hera prong dong kan. เดือนถือศีลอดเดือนโปโซให้เรานี่รักใคร่ให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่tak tahu mana Allah Ta'ala capok ke dia ya dengan bahasa Sia kita kecek. Oh asal masuk Islam di cang Islam hai sonแบบนี้ Kalau mau kecek Melayu hei apa kita kena buat perbaikan usaha dah di atas sama-sama kita ni marilah kita bersama-sama ya nak reti dengan dia tengok apa pio dak kecek. Nah bang kerang kita คำพูด kita dok dakwah เชื้อเชิญ dia mau le napa orang mana nak ngepek we tak agak we nah anak nak ngepek nah เราบวชอยู่ออกนามใสๆจะเสียบวชไหมดอกtak batalนะtak batalนะดูมือถือทั้งวันบาตาไหมดอกนะนะtak apalah dah ya tak apalah malah nak kecek aja deh baik okey ada gitu pula dah ya assalamualaikum ya gapo tak apa lagi kecek mula rayu lama lagi omo tak ada otak nak fikir we oi nah nah baik sama-sama lah kita deh baik. Nah, pagi ni kita nak kecek gapo petani weh. Petani kita nak kecek gapo ni nak kecek berskena di atas. Nah, amal moga rezeki dah. Pon kelas kita amo nak pon kelas kita. Pon kelas gapo nak kecek. Nah, nah pandai mai poso boleh. Nah, pandai mai poso boleh dah. Okey. Dah. Baik. Nak kecek gapo tepat ni. Nah, ya akad ron tu memang. Nah, ya akad up au akad dia up au. Nah. Baik. Jadi kita nak kecek gapo ni jawab katanya. Nah, kamtam stagi tak apa nah kamtam tak lagi lah sekarang. Yang sekarang kita duduk di pukul 5:30 dah. Bangun ngin yo ngit yom rap ngam ngit ya yom rap ngan yo. Yo boso ke dia dia boso ni yo. Kita nak tongkan ai mengengai lah. Kita nak dia ada timan mengengai. Nah. Nah. Baik. Sakut dengan bulan Ramadan sikit dah. Sakut dengan bulan Ramadan ni. Nah, apa kita nak kecek habu gapo ni jawab katanya kita nak kecek berkena di atas amal murah rezeki lah. Nah, kita nak kecek berkena amal yang bawa kepada murah rezeki dah. Ya, apa du werung bela kita pula. Nah, macam jubah mata pening juga kita pun nah. Werung ate apa duduk rumah duduk rumah you kena werung ate. Nanti jawab soal le apa tak lagi lah apa nak kecek tak le nah roke babo ti budi nah okey kita jawab soal le lama nak jawab soal le dah nak pergi kepada jawab soal le nah okey jawab soal le dah ya boleh bang nah lama tarawih rokin nam plauได้ไหมละหมาดตอรอวีห์เรากินน้ำเปล่าได้ไหม boleh nah ngene ya nah okey kita jawab soal dah kita jawab soal dah lama nah kita jawab soal nah poso cakap ya dah
kita nak pergi jawab soalan. Ni nah. Ralamat tarawih apa nama ni nak nam plauได้ไหมแบบมันเนาะ Ralamat hotullah ni nah. Po oso dom ya domได้ไหมboleh nah. Dom ya domได้tak ada gapo dah. Bolehนะดมยาดมก็ได้นะกินน้ำหวานก็ได้แล้วไปบ้วนปากก่อนแล้วละหมาดใช่ไหมว่าบอกโยกินน้ำหวานก็ได้มากินน้ำหวานแล้วไปบ้วนปากก่อนละหมาดใช่ไหมโยgitu sunnah gitu dah nah sunnah gituนะแล้วดูมือถือทั้งวันบาตาโปโซไหมพูดดังนะmasjid dah tak bolehนะkecak derah lah masjid ni tak boleh nah yo bandingnya supaya kita pergi rumah orang debe patut ke dan kita pergi rumah kedai bagi duk kecak derah lah rumah dia tak boleh. Jugalah masjid dia kena ada adab. Apa kita masuk masjid dia kena ada adab. Nah kita kena ada kalak tisap. Bukan kata masuk masjid rumah kecak gaya ya main luwe tak boleh. Nah dalam masjid kena kecak bau ni sekali nak kecak derah boleh malah ke zikir kepada Allah. Nah kita kecak sakut dengan zikir, sakut dengan menyebut nama Allah. Yo Hotu kita nak kecap derah tu boleh. Tapi kalau kita nak kecap cara kita, memang kecap derah lah masjid. Oh, tak ada adab. Ada. Hal ni tak boleh nah. Hal ni tak boleh nah kena kecap kokho nah. Kalau pe urfan dia mereka boleh. Nah, boleh urfan dia ton fanได้boleh berlaku. ตอนที่เราบวชแล้วใช้ยาดมได้ไหมได้ Nah, boleh. Nah, masa kita puasa tu kita nak segok boleh ke tak nak serok yadum boleh tak ada gapo nah boleh nah tak batal tak ada batal gapo kali deh nah boleh nah yadum babo nama kita mason alaman rumah rezeki kita yaku tak ada dah nah cam tham yer you tak ada dah chim ได้ไหม chim ได้ไหม boleh ke tak kita nak kecak jawab kata boleh tapi sekadar mana sekadar kita ambil tak talidah biar chim ni sekadar kita ambil kuah ke tak tali dah patu patu mek rasa saja nah bukan kata lidah telegok tu tak tali dah patu pakai rasa gitu ya nah yo sebenarnya gini yo sebenarnya boleh poson ya bukan mesti kata kena makan sedap nah jangan ajar makan sedap lah nah nak sedap apa tahu mana lu. Nah, muka bini pun puasa juga kan biasa ya. Dah ajar makan gitu-gitu tu so jadi bab tim im sangatlah nak boleh puasa ni. Nah. Orang dia lah. Khang lang apa ban je. Khang lang apa ban apa macam khang lang ไม่ใช่บ้านนะ khang lang tempat live sod. Hau dah nampak dari belakang ni tempat yang kita buat untuk live. Nah, masa kita nak pergi live tu kita masuk dah tu. Ama buat hong live. Hong untuk live tu dia. Di ban di tepi ni, rumah di tepi ban you trong ni, ban you khang ni. Nah, patut dek lelaki kita tengok tu tempat live. Nah, tempat kita nak live tu nak kecek chuang kham lek malai gapo sebab ya klub siang rop kuan. Kalau kita kecek rumah ni ya look Kalau kita kecek rumah sorok anak lagi, sorok gapo lagi tu, nah bawa kepada bos. Habis tu amok kena pergi buat lelaki tu. Lek belakang kang lang ban, ไม่ใช่บ้านนะ kang lang ban ก็คือ tempat live, ห้อง live สดdah. ห้อง live, ห้อง untuk kita buat ngajar. ห้อง untuk ngajar gitu ya dah. Alhamdulillah ได้เปิดบาร์โบสักทีขายมอตาบะตอนนี้มีผู้ชายKasmah Cimi dah jual martabak dia ya. Semoga Allah Taala bagi murah rezeki nah. Alhamdulillah nah. Tak ada boleh pergi makan lah. Nah, tak ada boleh makan weh martabak Kasmah Cimi kita ni. Bila nah jual mana kali lagi weh. Nah, Kasmah Cimi dah jual mana cuba goyak sekali lagi weh. Insya-Allah kalau lalu kau tu kita nak masuk pergi beli sekali, nak pergi makan selain martabak Kasmah Cimi kita dah jual di Sungai Padi dah. Tong 6 บาททอง6 กว่าบาททอง6 กว่าบาทแต่เราใช้ปืนแต่เราใช้เป็นบางเวลาต้องออกซะกะดอกnah dia mau guna pakar tak apa tak boleh taruh nah dia mau guna pakar tak apa dia mau gile pakar tak ada gapo satu deh nah gile pakar tak ada gapo satu deh
Kalau mana ขอบคุณมากที่ว่าอะไรที่ให้ความรู้ดีๆนะสลามย่อนะสลามก็จะถามว่าคนอิสลามวัยเล็กยาวไม่ดียังไงคะสลามก็จะถามว่าคนอิสลามวัยเล็กยาวyo gini Nabi katanya setan yo duduk depan ni. Nah, setan yo duduk mana? Setan yo duduk kat dalam kuku kita. Tepat setan duduk orang kuku panjang, setan yo berhidup. Yo cop, setan yo berhidup tu. Yo duduk dengan orang kuku panjang setan. Yo duduk dengan orang cemas, orang busuk, orang bulu tiak banyak. Nah, orang bulu tiak banyak, orang sampai tu sunat tu. Nah, sunat kita jangan lebih panjang bulu tiak, sunat kita cabut. Nah, apa dah kuku sunat kita kerak. Nah, janggut sunat kita, pemisah sunat kita ma'anam. Kenapa? Tapi tepat duduk syaitan. Yang keduanya, kuku panjang ni panggil apa? Dia panggil sifatul Yahudiyun. Sifat orang bangsa Yahudi. Fak Yahudi ni, Pak masa jahiliyah dulu, Yahudi ni dia suka taruh kuku panjang. Dia cop taruh kuku panjang. Orang panggil. Maka Islam ni dia tak boleh. Islam ni kena ada perbezaan. Dia mau tahu kata orang ni Islam ni sebab dia kafir ke? Ada Yahudi, ada Nasrani. Maka Islam dia tengok. Islam ni kena ada perbezaan. Kita misal kata misal lah. Kita misal. Dan Yahudi, dia suruh wear misal, dia tahu janggut. Itu Yahudi dah. Yahudi ni perbuatan dia gapo? Suruh wear misal, tahu janggut. Nasrani, dia suruh taruh janggut, wear janggut, taruh misal. Tu Nasrani. Tapi Islam tak. Gapo? Sunat janggut pun taruh, misal pun sunat taruh juga. Tengok. Nak we berbeza, we kena kata orang ni Islam nah, style ni style Islam, style ni style Yahudi, style ni style Nasara. Habis itu kuku panjang ni Islam ni tak gemarkan. Nah, lep yau ni Islam yang mai song senap senun. Nah, lep yau ni Islam yang mai song sermนะทางที่ดียาวไว้เล็บยาวเลยมันไม่ดูไม่สวยงามมันดูโหดมันดูดิบมันดูเถื่อนนะพอแล้วนะapa tu nah Salah. Kita tengok wanita live dalam TikTok. Adakah batal puasa? Nah, ia katanya kita tengok wanita live dalam TikTok. Adakah batal puasa? Jika kita tengok, lepas tu mengeluar air mani. Itu batal. Jika kita tengok, lepas tu kita berkhayal serta keluarkan akan air mani kita, itu batal. Tetapi kalau kita tengok, tidak ada khayal apa, tengok biasa, tak ada keluar air mani apa, itu tidak batal kan? Nah, itu tidak membawa kepada batal. Batal puasa ialah, salah satu ialah memasukkan air dalam rongga. Yang keluar air mani dengan sengaja. Nah, salah satu daripada perkara yang membawa kepada batalkan akan puasa kita ialah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Nah, balahan sengaja dengan kita tengok, lepas kita fikir, kita renung, kita khoyar, kita wat wang, lepas tu keluar air mani, itu batal. Tapi kalau kita tengok saja tidak ada gapo tu ke, tidak batalkan. Nah, itu tak batal puasa. Nah, apa nah? Prakat ในความคิดส่วนตัวนะตอนถ้าสะอาดก็ได้เนี่ยประกายฟ้าในความคิดส่วนตัวเล็บยาวถ้าสกปรกจะเป็นที่อยู่ใส่ตนถ้าสะอาดก็ได้แต่ไม่สมควรค่ะนะเราจะทำทำบอกกันเวลาเปิดปสตีเท่าไหร่Nah, buka puasa aja hari ni. Nah, hari ni waktu berbuka puasa sikit Nah, hari ni waktu berbuka puasa kita. Nah, waktu berbuka puasa kita di kawasan jalan Waktu berbuka puasa yang kita duduk di kawasan jalan pada hari ni ialah pukul 32.
Nah, waktu berbuka puasa yang kita duduk di kawasan jalan deh pada hari ini adalah pukul 32 nah. Itu kawasan jalan. Kita pergi pada kawasan Patoni sikit deh. Kawasan Tani ini berbuka puasa hari ini adalah pukul 30. Nah, di kawasan Tani pukul 30. Nah, yang duduk di kawasan Nara hari ni tu apa Nah, dia boleh royak atik. Nah, siapa duduk di kawasan Nara, nah, minta tolong komen sikit dah kata Nara ni. Nah, hari ni Nara ni buka puasa tu pukul berapa? Amo royak jalan tani ya deh. Nara ni tak ada. Tak ada patitin dah. Sekali lagi nah, di kawasan jalan hari ni pukul 32 minit. Nah, di kawasan Patani kita hari ni buka puasa di pukul 30. Nah, Mas Tatani tahu right? Patani di pukul nah, di Tani tu duduk di pukul 30 setengah malam nah. Setengah malam. Tani pukul setengah. Nah, jalan 32. 32 di Nara balah mana. Nah, siapa duduk di kawasan Nara boleh komen masuk dah. Nak tahu kata Nara tu setara mana nah. Okey, kita pergi rai nah kam tama mama kam tamre malai nah kita nak jawab soalan dah. Nah. Kita nak pergi kepada soalan kita ni lah nah. Yo. Suatu rakam cap lep yau deh tak salah. Nah, di Nara pukul 28 nah. Nara pukul 28. Siang babong hai mộtแล้ว3 วัน Gapo ni เสียงบาบงหายหมดแล้ว3 วันไลฟ์สดจนเสียงหมดแล้วโอ้ยเด้อ Bapa ปิดpuasaกับอะไรselamat malam petugas nah. Hari ni buka puasa dengan gapo? Hari ni buka puasa dengan singa weh. Nah. Hari ni buka puasa dengan singa. Nah, buka puasa dengan singa nah, wak singa ikan gitu ya. Nah, wak singa ikan, lepas tu singa ikan, lepas tu kena telur. Nah, obat mengengai nah. Singa ikan, tapi singa ikan dia dipedah sikitlah. Orang panggil bab singa ngongo. Nama menu gini lah, singa ikan ngongo. Ada juga singa ikan, orang panggil singa bodoh-bodoh. Balah mana singa ikan bodoh-bodoh ni jawab kata kita tak kena banyak. Kita ambil air rebuh, lepas tu ambil asal glugo lepas hop pop ambil bawah sikit caca. Ambil lada sikit kata pop. Ambil air putih boleh 3 teh kata pem bob. Nah, gelegak me ikan kita turi di ikan, tahu ikan masuk dalam tu. Okey nah, dia gelegak. Bab ngongo, nak makan bab ngongo betul. Oh, tak kena buat buh tu buh paci lah, buh segala banyak kara nah. Bapa rapa yem kun sia, ra kun ar thamare. Baca keluar Allah. Nah, itu kita pergi tengok orang mati kan. Baca keluar Allah. Hadiah pahala itu. Nah, belum lagi orang mati kita keluar Allahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, gitu ya dah. Nah. Nah,เราได้เปิดpuasaที่เท่าไหร่ครับโยก็อยากได้นะผู้หญิงแต่งหน้าออกจากบ้านบาปไหมผู้หญิงแต่งหน้าออกจากบ้านบาปไหมnah tengoklah maka tuแบบmana kalau maka tuแบบเชิญชวนวิเดมหลงเสน่ห์kita tu toleh tapi kalau maka tam kala thesa maka bahasa dia kita nak tubik keluar kena jangok tapi jangok kita sampai telajakแบบorang panggil cerat dah. Kita mau tengok kita babok kotak. Kita mau long like kita tu toleh. Nah, pak teng mana teng na yom. Tapi kalau siapa ke teng na tak apa. Tapi teng na pun jangan cut cat dah. Jangan cut cat. Nah, pernah teng naแบบพื้นgitu ya deh. Tak apa. Nah. Tak apa maka betul. Nah, kau lah nah. Yo. Saya dah buat kau caca lebih dia tengok ni. Tengok kuku saya panak kita tak wi banyak. Payah nak mani junuk, payah nak gapo payah. Tamu banyak nak mani junuk, nak mani he ni mani ni payah. Betul. Tu sudah tahu ha.
Nah, kuku panjang-panjang ni tak comel. Nah, kuku panjang-panjang ni tak comel. Nah. Ngebaca teladen capin dok zakat. Mereka nen baca teladen capin ok zakat. Mereka dah. Dah, mai ok zakat nah. Karena kita kena guna semua zakat. Depa tu dia mau sedekah ke amal kita lui telot. Nah, lui nah. Boleh pap tetamangan tam ni. Nah. Narap mengan mewan dia. Di nago supaya lagi deh. Jadi jalan patani tika sikit deh. Jalan marai tu duduk di jalan marai tu duduk di pukul 31. Hari ni menambah sikit pukul 32. Nah, di Taning marai 29. Hari ni tambah sehari, tambah sikit jadi 30. Jadi di naga ni duk kongti lagi dah. Nah, mana kata di Naratiwa tu jadi kongti lagi Naratiwa duk kongti lagi duk di pukul 25. Nah, selama boleh pun tukun nak kata balang bapa suai mini mau. Ya bukan rumah lek laki macam bana, lek laki tu ya geru ka. Lek laki ni untuk gapo? Lek laki ke tempat untuk live shoot ni. Lek laki ni untuk live nah, untuk kita masuk live shoot. Nah, bukan ban. Ya tengok bini apa besar tu macam ada yai le. Tua cing ada yai. Ya tengok dalam ni ada du yai. Ya du bab alangkah sikit nah. Nah, mengenai mewan dia. Ya. Okey nak baca ni dia. Nak baca kamtam bu itu nah. Lah hatnya tu dah lah. Nah, kak ayah eng adik nah. Hatnya tu dah nah. Cuy bok nah ni kak ayah kita ni. Kak ayah kita nak tahu Nah, kak ayah kita apa ni kak ayah eng adik ni dia tanya di hatnya tu. Nah, fak kita dalam cuy komen mana dalam nah. Cuy komen mana kata hatnya tu rai. Nah, nyanyo kok kak ayah kita nak buka puasa tak alih ni. Nah, kak ayah kita cepat puasa medai meru kata cen wapo ni dah. Hatnya wapo nah top nah. Hatnya cuy noi. Reu cuy noi hatnya tu dah hatnya. Nah, siapa dia ada komun hatnya bang? Nah, siapa dia ada komun hatnya kacau nak buri tu. Banyak kena cari mata nak beradu dah hari ni. Nah, mana hatnya Yunai? Baba pikat sesuai dia. Ya kalau dia dah. Mana pia duk terangan hanya cuy bok noi nah kak ayah kita kemlang kriat you tu. Nah, kak ayah kita duk kriat nak buka puasa tak alih siang lah. Lagi buka puasa baik mana lah ya kata. Nah, hatnya ni 31 dah. Hatnya kak ayah tanah nah. Hatnya itu buka puasa duduk di pukul ni 31. Baba Yunaban. Nah, Yunaban. Muhammad, mari. Muhammad. Mari, khofsang, mari. Dek, dia belakang ni. Ni khofsang lah. Dek Syah pun cepat hari. Cepat Dek Syah. Hello. Cepat lagi jatuh mak. Jangan kita. Tu Dek Syah pun mari no. Cepat poso no. Dek Syah tak ada poso. Tak ada pia poso nah. Kita halah. Ya. Gigi banak kecap lah. Gigi dah. Lah, kalau banak ke. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam. Yunaban nak duduk nak ban duduk dapat rumah gitu ya dah. Ustaz Karim Kap. Nah. Hanya pukul 31 nah. Nah, dah dapat rumah nah. Nah, dah sekarang pukul berapa dah sekarang? Sekarang pukul 5:50. Nah, sekarang pukul 5:50 dah. Sekarang kita duduk di pukul 5:50. Nah. Luk narak Phuket Taurai. Phuket Taurai. Ada yang mau tanya Phuket Taurai. Cuy tahu Phuketด้วย Phuket ด้วย นะถ้าเขาติดหนี้เรานะถ้าเขาติดหนี้เราทวงแล้วแต่ไม่จ่ายเราจะบาปไหมถ้าเราไม่ฮาลาลถ้าเขาติดหนี้เราเอาเตียลเก่าแต่ถ้าเขาติดหนี้เราทวงแล้วแต่ไม่จ่ายเราจะบาปไหมถ้าเราไม่ฮาลาลให้tak ada berdosa apa
Pasal dia hak kita. Nah, pasal dia hak kita. Dah, luk babo nah. Ya, luk dok jangan pasal dia lah. Nah. Ya pasal dia nah. Luk babo tang song le ya. Nah. Nah. Sedia we nak anak gitulah nah. Dia beranak, dia beranak. Dia gitu dah. Dah, ha. Lamat tarawih 8 rakaat pen tarawih mai. Dan dia kata jadi tarawih. Yo, bagi orang kata jadi tarawih, ya jadi tarawih. Tapi kalau mengikut bagi mazhab bagi Imam Nawawi, nah, ni cara-cara ilmiah sikit dah. Mengikut bagi Imam Nawawi, tarawih kena 20. Mengikut bagi Imam Nawawi, tarawih kena 20. Sebab kita tengok dalam kitab. Nah, selama demo kita tengok dalam kitab azkar Imam Nawawi sendiri. Ya wak siap dah dapat. Ya kata salatut tarawih. Bermula semaya tarawih isruna rakaatan 20 rakaat. Ya siap mai belakang dah. Patu hok tu lah amma ada komun hok tu patu tahulah dia mau maya lape apa jadi tarawih hok tu tak tahu. Amma tak ada ngaji hok tu makna. Ai komun tuanan komun katanya lape tu tarawih tu amma tak ada lagi dengar. Amma tak ada ngaji, kita ngaji dah tak ada bunyi lagi kata tarawih tu lape. Tak tahu dia mau hidup baik mana, tak tahu boleh dia ada lah. Kita tak usah napi. Nah, kita tak usah kapi, tapi kita ni dah kita sebut kata tarawih kita 20. Nah, sebut kata tarawih, solatut tarawih isruna rakaatan. Sebut kata semuanya tarawih kena 20. Pakal lape bukan tarawih bagi mazhab Imam apa ni bagi Imam apa ni ta'azkar ni Imam Nawawi tarawih kena 20. Nah, pada tarawih kena 20. Tu. Nah, sebab kata tarawih kena 20 nah. Yo. Yo. Nah. Abnan asri mai. Abnam lang asri dah mai boleh. Tak ada pemaning lah. Hingga pada tak maning. Nah, hingga pada tak maning oleh tu nah. Anilah nah, salam yo. Duk mana tu dapat rumah ya sana ke dapat rumah weh. Nah, duk dapat rumah weh. Baba kodu ikrang dia mai kanara gapo. Baba kodu ikrang dia mai kanara. Anak perak mana pilih cing dah. Nah, anak tu pergi mana birah. Nah. Muhammad mai kan ni. Balah be ngami yo. Kan bai dia mai pelat-pelat lagi balah apa ngani mu. Lagi balah apa ngani mu. Ale. Lagi tengok ni tu aki wak gapo tu. Aki wak gapo ya. Tu aki wak gapo. Wasu. Lagi. Di mana? Ana. Ya. Ana. Mana? Baba riang nahun replau. Ngaji lah. Nah, you kena mengaji nahun ni. Nah, annahu awalan ayyulama izil kalamu dunahu la yufhama. Nah, you kena mengaji nahun ni. Nah, apa lagi mahu ngak kau ni kebah dengan mana? Nah, you kena mengaji lah nahun tu. An-nahwu awalan ayyulama izil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu lah awalan awal yang kita kena mempelajari. Izil kalam ni al kalamu kan orang sebut kecap tu. Nah, dunahu jika tidak ada nahwu tu la yufhama, membawa kepada tidak ada kefahaman. Habis itu kalau kita mengaji tak belajar nahwu, kecap tak reti. Nah, put mereka caru rang dia tak reti. Orang panggil tak pandai tarkik. Nah, tarik. Gimana ke bawah mana. Nah, mau bawa sewe dengan anak pun. Nah, gitulah kawan anak pun deh. Loh.
Nah, ni dia duk balah dengan anak petai-petai ni muka ni dah ni. Ya anak je gitu. Nah. Nampak tak? Apabila saya apabila saya sembahyang witir dah saya belum tidur tetapi sembahyang sunat yang lain boleh ke? Boleh. Tak ada gapo walaupun kita maya witir dah boleh. Tak ada gapo boleh nak selamat balik pun nah. Narak men mami ya. Lúc lo men baba yang lúc ba narak ya maksud dah. Baba mi lúc kan lang na ba lúc 4 คนdah. Nampak ke? Oh banyak kamtam salah qadu rabban Allah nah. Qadu rabban dia mau tengok rabban okey dia ปิดให้ดูรอบบ้านสักหน่อยนะเดี๋ยวมาอยากดูรอบบ้านอันนี้รอบบ้านนะอันนี้รอบบ้านวิเดี๋ยวมา tengok ในบ้านนะอันนี้รอบบ้านนะนี่tu pondok dah dapat nu pondok dah dapat nu pondok ni rอบบ้านอันนี้รอบบ้านนะอันนี้rumah kita ni บ้านผมอันนี้บ้านนะอันนี้rumah emak nah kertai ni gabung sikit nah ani nakบ้านni ani ya cak sedialah rumah tu ya nak gabung sikit nah patu pai tang ni pap ani tempat live nah ani tempat live sot aniห้อง live dah kalau kita nak masuk live sot kita ke ห้องนี้กลางคืนล่ะnah กลางคืนก็ไปอยู่ห้องนี้อันนี้หน้าบ้านเด้หน้าบ้านเรียบๆเฉยๆสบายๆแบบนี้นะnah kalau kucing pun tak ada tempat nak berot kucing ni nah ini hน้าบ้านนะtak pergi ke bawah tu Muhammad nah ada kita mau tengok tengok apa tengok itu dah okey nah ya wela niat lama witir niat jangan saja kau maya witir 1 rakaat kerana Allah Taala nah Assalamualaikum jatam janganให้ขยันเรียนครับบาวิเดโม tanya lah hana wi ขยันเรียนdan awak ala wi ขยันเรียน kena fikir gini ya fikir kata kalau kita nak berjaya ya kena rajin nampak kalau kita nak berjaya ya kena rajin ya nak rajin habis tu nah kalau kita nak pada kejayaan kita kena rajin ya dari situ nak rajin kalau kita nak berjaya malaikat kita tahu kita ingat masa budak-budak lah kita ingat lah amor ni masa budak-budak ni kalau kita ada orang tua ke orang tua kita dia buat kita mau orang pikul kerak orang tua amor lah dia kata hai karing mun jadi dah betul ni jadi dah mana ni dia tunjuk orang pikul kerak mana dia kita tak say kita tak say atau mun ngaji ya gi orang tua amor ni ya buat kata ya gi temu orang dua rumah duk talotai dua rumah ya cat rot pasti dia tanya kita hai karing mun orang jadi necang rumah kita tak say atau sing mun ngaji habis itu kalau kita nak kuam samrit dia kena kayan dia kuam samrit dia ada ilmu pengetahuan dia kena rajin malaikat kita tak say kuam samrit bening kita nak kuam samrit bad kita ni ada necang kita ni ada tokek gapo tu lah tapi kalau kita nak ada ilmu pengetahuan dia kena bersungguh dia kena kacau lah dia kena kacau Bapa tak kau tak asan wa Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah bapa kau asan wa Muhammad Rasulullah Muhammadan dia kena kata Muhammadan dia kena kata asyhadu anna Muhammadar Rasul Muhammadan bukan Muhammad aja bukan Muhammadu ya Muhammad ya isi anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allah gaponya geger gitu nah kenapa dah dia tak boleh baca Muhammadu sebab kaedah nahwu ya isi anna
Ya isi anna, Muhammad itu isi an, Rasul itu khabar dia. Nah, maka hijau anna ni gapo menasakkan isim murafaqkan akan khabar. Nah, tu hijau bagi anna bagi menasakkan isim murafaqkan khabar. Tak sepo. Nah, gitulah nah sana mana. Ya. Mia babo kon naik tak apa ha no nah. Lama ayat surah Ar-Rahman, lama ajar ke surah kuliah. Nah, kuliah dengan keluar. Rakaat yang pertama kuliah, rakaat yang kedua kulhu. Ada payah apa hal ini? Nah, you makrab yo. Jangan suai nah. Kam klau niat lewat itu yang rekap ngejak dah nah. Oh dah. Banyak. Okey. Nah, tengok sikit-sikit dah. Okey. Bapa mimi kikun lo nah. Lo nah. Nak demo bangkun yo aja mau orang aja du pen kong chau chuด้วยมั้ง Deh, bangkun yo mau kita ni bangkun tak percaya kita ya hai. Macam bini pakai tu sorang ya kita. Tak percaya. Aja menata loมั้ง หน้าตาเราอาจจะดูแบบเจ้าชู้นิดหนึ่งมั้งนะก็คิดแบบนั้นแหละนะแต่พี่ก็แค่หน้าตายนะเจ้าชู้นะ นะคนเดียวlah bini sore malah nak ala kriangนะบาบข้างหลังเราเป็นภูเขาก็บางข้างหลังบาบเป็นภูเขาก็ย่อdi bukit sikit di bukit sikit napan lah you mang lah alhamdulillah nah okey baik sekarang pukul nah sekarang kita duduk di pukul ni 3 minit. Nah sekarang kita duduk di pukul ni 3 minit. Fak kita weh dalam page dah, cong page masuk dah tu jangan terlupa dah. Masuk dah kod like, kod share dua ni. Hodok like cong page ni. Kali gini fak kita hodok like cong bagi page tu masuk dah kod like, kod share dua ni. Kali gini kita duduk like cong page tu masuk mai dah kod like, kod share dua ni. Ramai tapi share yang makin tahu rai ni. Nah, kita cek atik dah. Nah. Baik. Nah, sekarang pukul apa? Pukul ni 4 minit. Nah, sekarang kita duduk di pukul ni 4 minit. Nah, ha? Balas ni weh buat kita. Siapa dia buka puasa dengan gapo atik boleh dah. Siapa dia buka puasa dengan gapo tu cuba royak menu mana amo royak dah sini amo buka puasa hari ni dengan singa ikan ngongo nah singa ikan ngongo lepas tu kai dao nah ko thot kai dao dah singa ikan ngongo lepas tu thot kai dao dah nah singa ikan ngongo tu memang buka puasa dengan gapo atik dah pak saya sobat kita buka puasa dengan gapo atik boleh dah ถามที่มีประโยชน์ได้ไหมถามที่มีประโยชน์ได้ไหม Pio nak tanya apa pula dah. Kap Chow. Dah. Kap Chow lah mak witir sam rakaat ada mai kap. Boleh. Nah, boleh nak mai itu apa nak mai sekaligus 3 rakaat tapi ya tidak masuk dalam sunnah. Dan hak tu hak ulama muqabbil. Hak tu hak ulama dia muqabbil. Hak sunnah muqaddimah witir dulu barulah witir. Tu hak sunnah. Allah. Nah. Gitu dah. Kami kon dia cai mai. Nah, Thomas yo tak apalah buku bining tu gitu-gitu lah nah. Buku bining gak gitulah nah sedok kira ngak. Kau apa salah nah? Yo. Tadi gapo ya baba celong mengucai dek dah ba celong mengucai ai noi gapo nah gapo mengucap gapo daging singa kap นื้อทอดni daging singa kap นื้อทอดเลยdaging singaกับเนื้อทอดเด้อน้ำเนื้อทอด
Tapi ni top pun jangan kuat sangat dah. Sup kraduk nah ni sup kamlang yang pla hok duduk yang pla nah cak kota baru amperaman camat jalan nah. Kamlang ping playu nah, pladuk you Allah nah gitu lalu nah. Nah sau-sau Delhi kata kamlang yang playu ikan gapo tu nah. Sup kraduk nah lah ding sup kraduk nah hok ni daging singe aduh. Nah daging singe nah. Nah makan daging singe das datun. Nah ayo percik nah aye nah. Baballah mengucap kau kamang tiangkan. Oh mengucap kan. Kalau mengucapnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu mengucap. Nah, asyhadu alla mang kono sikit mang bawah sikit. Mang kono sikit. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allah. Hidup balah buku nama poso-poso ni ke. Rawang mobil na. Ya nah. Lama tahu tiba pola bundai tahu kan mereka. Yo sama. Jo gini ya. Kalau kita maya di masjid, ya dapat pahala masjid lagi. Ya kita boleh pahala masjid lagi. Dah. Kalau yang kata tak sama lah, ya tak sama. Tapi pahala terawih tu boleh semata lah. Pahala terawih tu. Nah. Nah. Okey. Lama tarawih kat masjid anai dikwa. Anai lama tarawih tiban kat masjid anai gini lah. Masalahnya. Jawab katanya masjid lah hok molek. Semaya tarawih di masjid lah hok nombor satu. Nah tapi kalau lah kita pergi semaya di masjid tapi hati jadi tak tenang. Boseng budak lah misal jadi boseng budak. Kriak ngatu email. Ya banyak kagak ke ni baik lama tiban. Sebab kita nak kuam sanggup. Kita nak buat ibadat dengan kuam sebaik cai. Perak. Kita nak buat ibadat dengan kuam sebaik cai. Kalau kacau duk ibadat jadi puat huwa jadi cip kain nak mugih nak gapo baik bayar di rumah. Nah, kalau kita bahasa malaikat kita tak ada gapo, okey ada gapo. Nah, dan ngisinya pelatap tim samrut nah. Yo. Nah, bani yang pelaku nyipat kengkang ke sudah sedar deh. Nah, babo kita pekon nah yo dah. Baik nah sekarang babo mai abnam wajib puasa dah mai. Babo mai abnam wajib puasa dah. Boleh. Nah, tak ada apa. Nah, kita nak puasa kata kita puasa tak mani wajib boleh dak. Tak ada apa. Tak ada pesakut gapo. Diri mani wajib ni utun wisas maya, bukan wisas puasa. Nah, bukan wisas puasa. Nah, kalau buat you terus yang acian teme ok bata mai dak. Kita puasa patut main berasa nak muta. Tapi tak ada muta ni, tak ada batal puasa. Bawa tarak uat batal mai. Tengoklah. Kalau kita uat. Kita uat. Kita muta dengan sengaja. Batal. Tapi siapa dia lagi sengaja. Nah. Hak batal puasa dengan sengaja. Dengan tangcai. Pasal pergi jolok, pergi gapa ikutlah tu. Tapi kalau dia mari supaya kita buat mutu pening mari, masa nak muta. Hak tu tak batal puasa. Nah, tu tak tahu sebab taruh batal ni okey. Bapa taruh okey banyak dah nah. Baik nah, sekarang kita banci sikit pada apa kita saham petang ni dah. Yang mana apa kita ramai-ramai kalau berasa ada ketemu ni petnya. Kita miluk auluk kun emaliang ban. Kita miluk nah auluk kun emaliang.เอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงบ้านเราจะให้ลูกที่เลี้ยงต้องทำยังไงดีคะคิดตัวไม่มีลูกเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงบ้านเราจะให้ลูกที่เลี้ยงต้องทำยังไงคะUya isak susu kita dia isak susu kita jadi anak nyusu kita terik kalau kita tak ada gapo tu kita wi kepada kita giwi kepada apa ni kita giwi kepada adik-beradik kita. Gitu nah. Mahinum. Nah.
Tak apa pegoh hang dulu, tak apa pegoh hang dulu. Allah, tak apa pegoh dulu. Nah, sebelum menyusu. Nah, kalau tak boleh menyusu tu kita anak dara kita menyusu jadi anak-anak dara kita. Nah. Pagi petang ni kita baca sekarang apa ni tamkap kau imprayat ka mesa apa. Rahai nom luk rawang hai nom luk rawang lemat, nom ok lemat dah meh. Boleh? Ada apa tak ada apa? Fak kita kita kon kita nak kon kita nak pit. Kon kita nak apa ni? Kon kita nak gi pit gapo ni. Boleh fak kita saham dulu dah. Saham untuk buka puasa dah, kita tak melik banci dulu dah. 920dah, 920. Fak kita tolong rapuai keluar wali cak mayang, rapuai keluar wali cak mabeng. Luk sip sampai lah, keluar wali cak mabeng. Tak apa. Tak apa. Anak kita pegang jadi anak pegang kita tak ada gapo adik-anak kita. Baiklah. Kita buka start buka saham dulu. Kita buka saham dulu dah. Kita dah sikit-sikit orang sikit-sikit orang untuk buat berbuka puasa dah. Untuk kita buat berbuka puasa kecek khairat. Yo, bahasa dia lah kecek yo khairat. Pernah kita kecek kita buka pintu khairat. Apa dah? Kedai mau tawi khairat weh. Susah weh. Ya ada. Ya tolong ni kecek khairat. Dia mau kecek sendiri ya. Terlagi dia mau kecek sendiri senang sikit. Dia mau tak sebi khairat dia mau kecek sendiri Ni nama-nama ni. Jadi susah bunyinya. Jadi susah. Buat kita buka khairat sikit. Ya orang kita ya bukan supaya ngamung. Ya bukan kedekut pun ngamung dah. Dia maulah dia ada sedekah, dia ada rezeki, dia mau nak bantulah. Kita tu saya khairat duk dia lah. Nak jadi kepayah. Bah dia buka khairat 1000. Muhammad. Bukan dia buka khairat tu 1000. Nak wiskok, nak buka pintu wiskok. Jadi tak reti nak ikut nak ngepek ni nyanyo. Malah. Anak mai kata pun duk ni. Ni kan serabut ni ya tu. Kecek khairat. Allah. Khairat sekok yo, 2 kok yo. Barana bukan dia minta juta. Bukan dia minta 1000. Apa? Tak cerdik belaka hidup ni bila nak cerdik. Apa ni dah temu ni masa nak belah pala. Ya betul ni temu nak belah pala nak buka lek pala mu ada menamu. Hengok nak sekak orang dah buat tak leh kebajikan. Orang nak buat kebajikan lah. Aku kalau tak khairat tak ada pun tengok rumahku pun raja ni infak kita ada habuai infak kita ada saham kita ada kongsi. Allah muramak kudu mai duit khairat ni yang beli kereta cuba tengok ekor cukup lekat bukan mai dapat neng kuasa nak magah tak reti bila nak cerdik dia makan nama tanya sungguh ni nama nak baca nama sikit dia cak anci hai. Apa nak dang doa namun Nur A ni dah. Namun Nur A ni muka sikit lah mano. Muka lah hening ya muka na. Dia muka lah hening ya na. Apa cerdik doa nanti bertemu apa lagi belah kepala sikit. Apa ni apa kena duk mana rumah ni nama gapo Nur A ni dah. Nama Nur A ni apa apa kena pergi kecap jadi geti. Orang tua hidup jadi cara tua. Geti hati geti kena atau tua. Dia tak geti pun duduk dia. Tak geti nak komen. Tak geti nak komen. Pamula ya diri ni. Apa mana? Lapening ni. Tak apalah. Dia kata poso-poso ni kecap pakai nafsu. Aku nak pakai nafsu nak jadi geno. Allah. Ni napa nak umur tak nak panjang mana apa ni.
Nah, apa umur tak nak panjang mana tu. Nah. Dia aku kata umur tak panjang mati tengok. Nah. Mana? Duk mana? Duk mana ni Nur A ni duk mana di bawah ya. Tak nak pergi cari we. Apa dia maksud cari apa? Amo nak pergi cari sini, pergi kecek we jadi geti. Duk mana ni? Di bawah ya ni. Duty ni di bawah juga. Wah, duk mana? Tak apa amo nak pergi cari, nak pergi kecek gitu bukan nak pergi hati dak. Nak pergi kecek we jadi geti. Nah, nak pergi buka kepala otak we cerah sikit. Genok jadi gelak gelemak tak gitu. Nah. Kena jadi gelak gitu supaya tak geti, supaya hidup tu tak geti ni Nah, hai. Nah. Ada hidup supaya tak geti penamo. Leh. Apa? Duk ini supaya tak geti. Orang ke mana Allah, orang nak buat kebajik ke. Allah Taala bagi rezeki kita tak serupa. Ni kita ni dari sekat orang. Kecek-kecek kerok. Halah, dak tekek kita paksa ke duk buka we dia mu tak ada dak paksa. Mu nak we tau se we tak ada dak apa kita. Nampak tak? Bukan dak kecek-kecek nampak di balah mana apa ni ni. Apa ambo kena pergi kecek witi sekali dah. Dah kita pun panas juga di tak reti ni. Kalau budak apa? Nah, kalau budak-budak apa? Kalau apa tua apa nak mapuh dah ni kena pergi kecek sikit. Nampak tua budak on ni nampak tak reti ni kena pergi nyotok sikit kecek gitu. Nah, cuba royak sikit Nur A ni ban Yunai, cuba royak ban duk mana? Nah, duk mana cuba royak sikit Ban Yunai bek ti thau rai duk mana? Nah, kita lagi cari nak kecek jadi geti bukan kena dak. Nah, nak kecek jadi geti sikit. Nah, tapi tak apalah, dia hai. Nah, tak apalah, kok mana tak apalah kita cari sendiri boleh. Nah, apalah kita cari sendiri dah. Nah, lagi kita lepas. Baik. Nah. Kau ploy อารมณ์บ้างก็มีความสุขอยู่เด้ Nah, ได้ปลอยก็มีความสุขอยู่แต่นะya bang kon ya gini lah bang kon kalau kita mai wah dah kalau kita tak kata dah bang kon dia kalau kita tak kata ya tak reti ya dai cai nah kalau kita tak kata ya kata ke babo lain pula lah kalau kita mai wah ya kata ke babo lain pula betul kena sangsonให้จบเรื่องให้จบราวแล้วจบlah lu reti sikit nampak nah nah, kalau ambo tak kata mata ia kata kita tak kata di kepewa kon un tu. Jadi kata ke babo lain pula. Babo lain tak apa dia mau baik. Orang lain ya mulut tak supo ngak ambo. Ni babo lain ya mulut ya tak supo ngak ambo ya mai pak rai ya mai pak sia. Nah ambo ni ya mai cai. Ambo ni bukan babo no ya awi. Demo ya panggil kita babo. Nah demo dok panggil ke ambo ni babo. Nah, ทั้งที่จริง kita ไม่ใช่ kita ปากดิบปากสด gitu นะ Ammo นี่อาจจะพูดโหดเนี่ยนะปะนะเบตัวเดมมารีไม่ถูกใจจะโดนด่าไปง่ายๆก็ว่าได้ในโนวิงอ่ะtuh oh jadi bedak oh lalu sekatkan okey nah ya baik nota tak ada dah sekarang pukul ni dah pukul ni 20 dah sekarang pukul ni 20 dah sekarang kita duduk di pukul ni 20 dah nah baik kita nak atlas sikit dah kepada nak buka puasa dah bagi fak kita yang duduk di kawasan jalan kita yang mana kita duduk di yang kita duduk di kawasan jalan adalah pukul ni 32. Nah, siapa dia duduk di kawasan jalan adalah pukul ni 32 nah. Di kawasan jalan pukul ni 32. Lagi pulaknya duduk di kawasan di kawasan Fatani tu dah adalah pukul ni 30. Nah, di Taning pukul ni 30 dah. Kali lagi kawasan jalan pukul ni 32, kawasan Taning pukul ni 30, lagi pulaknya di kawasan Nara pukul ni 25 nah, pukul ni 25 dah. Kita buka saham sikit untuk kita berasa saham daripada page kita dah 920 018748 baik amo minta pak lu ustaz dah fang pada arum dia minta pak lu ustaz dah minta pak sikit dah sekarang dia sikit lagi kita mai goyak masa dah sekarang pukul
sekarang pukul ni 21 minit. Sekarang pukul ni 21 minit. Nah, di Taning di Narok Kaulah Nara pukul ni 25, Jala pukul ni 30. Patut ni kita duduk di pukul ni terlupa dah. Nah, pukul ni Taning kita duduk di pukul ni Taning kita pukul ni 30. Nah, Taning pukul ni 30, Jala pukul ni 32 nah. Bagi orang duduk di kawasan Jala ada sikit dah. Sekarang pukul ni 22. Sekarang pukul ni 22. Abang minta Pak Ustaz untuk buka ifak kita boleh saham, boleh kongsi dulu insya-Allah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Baik, sekarang kita duduk di pukul ni 25 dia di kawasan selamat berbuka puasa duduk di kawasan Nara nah. Bagi fak saya sahabat yang mana duduk di kawasan Nara selamat berbuka puasa sekarang. Ada lagi ada lagi. Nah, 24 baru dah. Jadi kawasan Nara ada lagi seminit. Nah, bagi orang duduk di kawasan Nara ada lagi seminit ada lagi seminit kawasan Nara dah. Sekarang pukul ni 24 minit. Nah, kawasan Nara sobat dulu dah. Sekarang pukul ni 24 minit. Nah, di kawasan Nara Rining adalah pukul ni 25 minit. Nah, maka bagi di kawasan Nara tu sobat sikit dah. Orang duduk di kawasan Nara sobat sikit dah. Sekarang nak masuk dah. Nah, nak boleh berbuka puasa dah. Nah, lama je seminit ni, lama ni Allah. Nah, lah ni duduk di 24 nah. Lah ni duduk 24. Nah, nak pergi kepada 25 ni ada lu lamanya. Nah, baru lepak tu. Nah, baru duduk di 24 baru dah. Baru duduk di 24 baru. Nah. Sekarang 25 dah. Selamat berbuka puasa kepada saya sahabat kita yang duduk di kuasa Naratiwa. Nah, orang duduk di kuasa Nara boleh berbuka puasa dah. Sekarang pukul ni 25 minit. Selamat berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bagi saya sahabat yang duduk di kawasan Naratiwa. Nah, klik kepada kita Taning pula dia. Taning dulu. Nah, jalan belakang weh. Nah, kita jalan ni kita kena sia selak nah. Kita hok jalan ni kita kena sia selak ni. Jadi demo Nara adik bosu. Nah, Nara adik bosu boleh makan dah. Kita pergi kepada adik yang kedua nah. Nah, kita pergi kepada adik yang kedua kita di kawasan Taning dah. Taning ada lagi sekarang 20 ni dah. 20 ni, 27, 28, 29, 30. 4 minit lagi.
Nah, narawela nara boleh buka lah ni boleh buka narawela boleh buka dah. Nara ni ialah pukul ni 25 minit. Mana kata dia orang duduk di kawasan nara selamat berbuka puasa dah nah orang di kawasan nara. Tayang mai azan azan best diri serabu. Nah, nanti dia mau bel tu lama kita pakai best diri. Nanti dia mau bel orang nak bel pun nak buka puasa juga. Nah, orang nak bel pun nak buka puasa juga. Napa dah nyanyi juga ke dia. Habis tu selamat pada kok orang bel tengok masuk Boleh apa masuk kata masuk ni mau kita buka apa tengok je lah. Je kita tu betul kita betul nama je tak betul boleh ramah ngolah nah. Nah, hodok di kawasan Klung Tep belah nai bem. Klung Tep ni duduk dalam Klung Tep ni ke. Tahu tak ingat orang bakar lupa bila nak isak ni amun tak berhabis nak tak dapat banci nak tiwat jalan mudah. Nah, pakai isak nak tak naco lalu senang sikit dah. Nah, baik nah. Orang duduk di kawasan tanding bebelan, tanding sikit dah, tanding ada lagi learning 20. Nah, learning 27, 28, 29, 30. Ada exam nanti. Yalah welan 32 deh. Yalah 32 deh. Yalah 32 deh tu loh. Boleh buka puasa mata serabut nah. Boleh buka puasa semata serabut deh. Nah, jalan ni 32. Masa ni doa. Masa ni kita berdoa dah. Doa dua ibu apa dulu? Allahumma apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lepas tu baca Allahumma barik lana fi apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin insyaallah. Nah, maka doa ketika kita puasa ni Allah Taala mustajab. Itu minta tu. Dalam keadaan kita nak buka puasa, kita ada hajat peminta tu, ya Allah wismuh penyakit, kalau kita ada penyakit ya Allah wismuh penyakitku ya Allah wis sihat badanku ya Allah musim penuh hajatku ya Allah peluahkan beritu rezeki padaku. Sebab doa pada ketika kita buka puasa mustajab doa tu. Bukan nanti doa buka puasa saja, doa hajat apa yang ada pada kita pun kita minta lah doa celah tu dah. Baik, sekarang di kawasan Taning dulu lah sekarang 28. Ada lagi song nanti. Nah, hodo di kawasan Taning ada lagi song nanti dah. Ada lagi song nanti. Baik. Nah, sambil tu boleh fak kita nak saham dah. Sambil tu boleh fak kita daripada fak kita nak saham nak kongsi untuk berbuka puasa beradik-adik. Nah, melalui akaun bank hodo buah tu dah. Kau song sun suning pet ket si kau pet dah. Kita buka tak melek banci lah. Yang mana fak itu ramah haroi kuah ni. Nah, kalau isibat, kalau sebat apa untuk nak saham kongsi kita dah. Baik, sekarang apa ni dah? Sekarang di kawasan jalan, di kawasan Taning menek lah sobat-sobat. Nah, hodo di kawasan Taning semenek dah sobat sikit dah. Sekarang pukul ni 29 minit. Ada lagi semenek dah. Kepada saya sahabat hodo di kawasan Fatani, insya-Allah metal lagi Phuket Welanai. Phuket dah siapa dah Phuket Welanai nah. Hatta komun gi kepada saya sahabat kita ada di Phuket ya tidak sebab nah saya sahabat kita Phuket dia tanya kata Welanai nah. Siapa dia ada komun ke apa cuai dua nah, cuai dua amo tak ada komun mana ni nah. Amo ada komun Jalan, amo ada komun di Patani, patu ada komun di nah. Okey, nah bagi hodok di kawasan foto ni dah bagi kita hidup tani boleh buka dah. Selamat berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh makan dah duk di kawasan hidup di kawasan Patani, duk jaga yang Patani palah ke tani ke harap boleh berbuka puasa nah. Kita jalan pula weh. Nah, kita hidup jalan ni go. Nah, jalan tak boleh lagi weh. Jalan sekarang 30 nah. Sekarang khabar jalan hari ni duduk di 32. Nah, jalan kita duduk di Praman Sam Sip Song nah. Jalan duduk di 32 dah. Jalan duduk di 32 nah. Maka sobat-sobat weh fak kita duduk di kawasan jalan tu sobat sikit dah. Nah, sabar sikit dah. Orang hodok di kawasan jalan. Nah, kena sabar sikit dah.
Sekarang 32 dah. Sekarang kita duduk di pukul ni 31. Ada lagi seminit dah. Nah, ada lagi seminit. Nah, maka sambil kita nanti tunggu-tunggu baca doa kata dah. Allahumma apa? Doa dua ibu bapa dulu. Doa kepada dua ibu bapa dulu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ni hajat apa artinya kita nak minta Allah Taala panjang umur kita, minta Allah Taala sihat badan kita, minta Allah Taala sempurnakan akan Ramadan kita pada tahun ini. Sekarang 32, selamat berbuka puasa. Saya sahabat kita duduk di kawasan jalan Boleh dah nah. Boleh dah bayar dah nah. Amo minta hundur diri dulu. Terima kasih kepada fakir itu yang masuk datang mari. Terima kasih belaka dah. Jumpa pula malam ni lepas baru datang awal kita patut jumpa pula pukul 3. Akhir dengan lafaz yang mulia billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.